Video corporate. Banyak jabatan kerajaan nak menghasilkan video corporate-nya sendiri. Video corporate dihasilkan antara 4 minit, 5 minit, 6 minit. Video corporate, kita perlu memahami dengan jelas idea dan konsep untuk hasilkan video corporate itu sendiri. Ramai hari ini yang kalau kita menonton video corporate, kebanyakannya berkonsepkan information. Bermula daripada awal hingga akhir video corporate kita, semua adalah maklumat-maklumat di dalam organisasi ataupun jabatan kita. Kita boleh hasilkan berbagai cara kerana video corporate adalah subjektif di dalam penerbitan. Satu, kita perlu faham tentang idea dan konsep video corporate sendiri. Di mana kita nak bermula? Di mana kita nak masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam video corporate? Dan apakah maklumat-maklumat yang diperlukan dalam video corporate? Adakah semua maklumat dalam jabatan kita, dalam organisasi kita yang sebesar begitu, hendaklah dikompres menjadikan dia 5 minit? Ramai beranggapan bahawa syuting video corporate mudah. Hanya letak kamera, dah cukup. Tetapi sebenarnya menghasilkan sesuatu video corporate yang baik dan menarik, kita memerlukan sinematografi, shot dia tu. Kita memerlukan pergerakan, panning dia. Ataupun kita memerlukan shot itu dalam bentuk pergerakan, slider, track dan sebagainya. Penjelasan ini dapat memberi pendedahan sedikit kepada pengguna-pengguna semua bagaimana nak menghasilkan video corporate. Kami di Praminda menganjurkan kursus-kursus berkaitan dengan penerbitan video corporate sendiri. Join kami.